Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok malam ni buka puasa ramai, tapi main tarawih tinggal 4 hari. Dia kerana berkurangan di sini ke atau berkurangan pada waktu di setiap tempat saya tak pasti ya. Kerana orang letih kot. Dan kita ucap terima kasih kepada TV 9 yang menyiarkan IQ 2 hari lepas. Dia pasal dia buat liputan tentang Syam Kamikaze, dan dia lama juga menyiarkan tentang kuliah di sini dan temu bualan saya. Antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah namakan dirinya. Nanti kalau ada masa kita akan bahaskan tentang yang dikatakan 99 nama Allah. Tidaklah lagu Asmaul Husna 99 yang mereka sebut itu sebenarnya kesemua 99 itu sabit daripada Quran ataupun hadis yang sahih. Ada beberapa nama yang tidak sabit, yang perlukan kepada semakan untuk dimasukkan nama-nama yang lebih sabit di sisi nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi nama antara nama yang sabit yang pasti ialah nama yang disebut dalam Quran, antaranya ialah Al-Quddus. Al-Quddus. Allah menyebut dalam surah Al-Hasyr, huwallazi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dialah yang tidak ada ilah melainkan dia. Al-Malik, iaitu Al-Malik nama dia, yang maha berkuasa. Al-Quddus, dan dia Al-Quddus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malik, Al-Malikul Quddus, Al-Malikil Quddus, Al-Azizul Hakim. Allah SWT sebut dalam surah Al-Jumu'ah, telah bertasbih kepada Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Malikil Quddus, Allah itu siapa? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Jadi Al-Quddus itu nama Allah. Dan Nabi SAW pun sebut, bila Nabi SAW selesai daripada salat witir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, Nabi akan sebut, dan dengan Nabi mengangkat suara baginda sebanyak 3 kali, Nabi akan kata Subhanal Malikul Quddus 3 kali Nabi sebut. Nabi sebut 3 kali. Jadi ini yang seperti yang saya sebut, yang diamalkan di masjid-masjid itu sabit daripada hak yang tu lah. Al-Khalifatul Awwal wa Thani itu tak adalah kan. Tetapi Subhanal Malikul Quddus disebut oleh Nabi selepas daripada salat witir. Jadi kalau imam sebut pun dan kita sebut pun sama-sama tak menjadi masalah. Kerana itu sabit daripada Nabi SAW. Yang ini maha suci, Al-Malik Al-Quddus, yang maha berkuasa, dan lagi Al-Quddus. Dan jadi Al-Quddus ni salah satu daripada Asmaul Husna. Walaupun kita jarang dengar orang Melayu berubah nama Abdul Quddus. Ada Abdul Rahman, ramailah kan. Abdul Rahim, Abdul Aziz, tapi Abdul Quddus korang. Tapi orang India suka Abdul Quddus ni. Kita sebut Kudus je lah, sebenarnya bukan Kudus, Quddus. Al-Quddus bermaksud At-Tahir minal aib. Susah nak tahu ni. Bismillah. Maksudnya yang maha yang suci daripada sebarang keaiban, itu Al-Quddus. Salah satu maknanya. Jadi Allah Ta'ala Quddus, kita sebut di waktu yang dihening di Kudus pagi kan, kudus tu dengan jiwa yang kudus,
Kudus tu kita ambil daripada perkataan Qudus, Qadas. Sebab tu orang Kristian dia panggil apa? Qidis. Dia panggil dia punya tu pendeta dia tu. Dan orang Sufi dia suka sebut pada syekh-syekh dia qaddasallahu ruh, semoga Allah Ta'ala mensucikan ruhnya. Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah pun anak-anak murid dia sebut lepas dia tak ada, Ibn Taymiyah, Syekh al-Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ruh, semoga Allah Ta'ala mensucikan ruhnya. Mensucikan ruhnya. Yakni Qudus bermaksud dia yang suci. Suci daripada kekurangan, suci daripada syirik, tak ada, suci daripada anak, suci daripada ada perlukan teman, perlukan pembantu. Maha suci Allah Ta'ala. Jangan kita kata malaikat duk tolong Allah Ta'ala. Dah, Allah bagi tugas tu kerana memuliakan mereka. Allah tak perlukan mereka. Kalau kiraman katibin tak tulis kiri kanan, Allah Ta'ala Maha tahu. Tapi saja Allah bagi menunjukkan kebesaran kerajaan. Menunjukkan kebesaran kerajaan. Kita ni kena faham, suci Tuhan ni bukan dengan hak kita faham. Suci Allah Ta'ala ni, kadang-kadang ada benda yang di sisi Tuhan suci, Tuhan tak memerlukan. Kalau Tuhan ada benda tu cacat, tapi kalau kita tak ada, kita cacat. Contoh, tidur. Allah Ta'ala Maha suci dia tak tidur. Dan makhluk tak boleh. Kita kata dia ni tak tidur lama, kita tak sagipi. Tidur pada makhluk itu tanda sempurna dia. Tidur pada Allah itu tanda cacat dia. Maka sebab itu la yanam, maka dia tidak tidur. Maka Maha suci Allah Ta'ala. Sebab saya baru ni sebut, jangan jadi macam orang asli. Saya satu tempat ceramah, kawan kita ada cerita, orang pergi cerita orang asli. Bukan semua orang asli lah, cerdik lagi. Dapat video ni orang asli marah buat bantahan pula. Allah Ta'ala Maha kaya. Kawan kita seorang dia jumpa orang asli, mula okey dakwah lama-lama. Orang asli kata Allah Ta'ala tak kaya, Haji Ileh lagi kaya, tanah banyak. Dia kadang-kadang dia tak faham. Tak ada kes orang asli, orang pergi dakwah dia, orang kata Allah Ta'ala Maha kaya, dia tak kaya. Disebut Tokek Haji Ileh lagi kaya kata. Allah kata nak buat rumah dia, kita kena bagi derma. Haji Ileh dia tanah banyak, dia boleh bagi, dia kaya kata. Dia tak boleh faham. Macam saya cerita apa, Ibn Jauzi sebut dalam Al-Hamqa wal Mughaffilin, buku geng-geng bongok dengan bengong, macam tu lebih kurang bahasa kasar kan. Hamqa tu kira maksud tolol lah. Wal Mughaffilin ni jenis ngok lah. Ibnul Jauzi dia boleh tulis satu buku, dia himpun cerita pokok ni lah. Saya pun tak tahu, barangkali dia saja kot, ilmu banyak ulama-ulama tulis, boleh jadi satu buku yang saya sebut dulu kan. Dia kata dia tak faham tentang tauhid. Dia pergi umrah, dia pergi Mekah, dia semayang di Masjidil Haram, dia apa, tawaf. Dia balik-balik main rumah dia di kampung dia tu, balik negeri dia, terbakar rumah dia. Dia kata, ya Allah tak patut, kau suruh aku makmurkan rumah kau, kau bakar rumah aku. Dia tak faham bagaimana Allah Ta'ala ciptakan alam ni. Dia ingat bila bakar tu Tuhan bakar rumah dia. Fannaum dia kata min sifatil makhluqin. Syekh kata tidur ni sifat makhluk. Allah Ta'ala dia tak tidur. Jadi apa yang sempurna pada makhluk belum tentu sempurna pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Qudus, dia sempurna daripada segala kekurangan. Sebab itu antara sifat Tuhan ni, bila kita sebut Qudus, Tuhan ni apa saja hak cacat bukan. Apa saja yang cacat. Sebab itu bila orang tanya nak masuk Islam, dia jenuh dia nak kira sifat. Dia tanya apa sifat Allah Ta'ala. Habang ada semua hak nampak tak elok, nampak lemah,
bukan sifat Allah. Semua hak nampak hebat, agung, sifat Allah Ta'ala. Berapa nak kira? Hang kira lah berapa. Lebih lah pada 20. Perkataan Quddus boleh juga bermaksud dengan Dhu al-Barakah, yang mempunyai berkat. Sebab itu kita panggil Baitul Maqdis. Itu daripada Quddus, iaitu rumah yang diberkati. Jadi Allah Ta'ala ni maha berkat. Dengan berkatnya Allah Ta'ala, sebab tu Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis, udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu alaihi lakum. Masuklah ke bumi al-muqaddasah, bumi yang disucikan, diberkati, yang mana Allah Ta'ala telah tulis untuk kamu. Dia Kudus di situ, muqaddas itu maksud diberkati. Boleh juga maksud disucikan, tapi maksudnya diberkati. Kerana Allah Ta'ala kata, Al-Masjidul Aqsa alladhi barakna haulah. Masjid Aqsa yang kami berkatkan di kelilingnya. Jadi Baitul Maqdis ialah rumah yang diberkati. Tuhan berkat tempat itu. Tapi kita bagi ke orang lah, dapatkan bina Islam, dapatkan Yahudi. Maka Allah Ta'ala berkat daripadanya, kepadanya lah balik keberkatan. Maka dia yang memberkatkan amal orang. Jadi kita minta supaya Tuhan berkat amalan kita. Sikit kita buat, Tuhan berkat. Tuhan berkat umur kita, kata Syekh Qutub. Hidup di bawah bayangan Al-Quran, hidup yang mana dipenuhi yang keberkatan kepada umur. Ada para ulama umur dia 40 tahun dia, tapi macam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tapi sampai hari ini orang sebut karya Nawawi tak padan. Kita kira dia muda, cari ilmu, start 20 kata lebih, 20 lebih lah baru dia nak menulis nak apa, sampai 40 Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Tapi sampai hari ini orang sebut Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada ulama lain yang lebih daripada Nawawi. Tapi Nawawi dengan dia buat Riyadhus Salihin, boleh kata tak ada rumah orang Muslim melainkan ada Riyadhus Salihin. Tuhan berkatlah, muda Nawawi. Ada orang muda ataupun tak apalah, kata matilah 60-70 pun, tapi umur dia disebut sampai beratus tahun, orang sebut 1000 tahun. Seperti imam-imam mazhab, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seumpamanya, Sufyan Ats-Tsauri. Mereka yang diberkati umur mereka. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala berkatkan umur kita. Bila dia berkat ni maksud apa? Wal maqsudu bil barakah huwal khair al-kathir al-wasi' al-azim, dia kata. Berkat ni maksud kebaikan yang banyak, yang luas, yang besar. 10 ringgit yang berkat tak sama dengan 1000 ringgit yang tak berkat. Tanah, kita ada tanah, kita buat rumah, bagus juga, Allah Ta'ala tak marah. Tapi kalau satu tanah kita buat pusat pengajian, alhamdulillah macam kita buat ni, apa ramai orang main tang ni, pernah main mengaji, pernah ni, pernah balik. Tanah yang sama, besar yang sama, tapi fungsinya lain. Dan kita harap supaya Allah Ta'ala berkat. Begitu juga wang dan seumpamanya yang kita ada. Dan kita minta Allah Ta'ala berkat umur kita, berkat anak-anak kita, berkat rumah tangga kita, berkat harta kita, berkat waktu kita. Setengah jam kita duduk dalam kuliah, yang kita mengaji betul-betul lah, bukan kita duduk pergi buat lawak ke apa. Kita dapat ilmu yang penting, yang kita boleh bawa sampai barangkali ke hujung hayat kita duk teringat lagi. Mudah-mudahan macam kita mengaji sepatah perkataan Quddus. Jadi mungkin sebelum ni kita dengar, tapi kita tak ambil berat. Kemudian kita tahu apa maksud Quddus. Bila Al-Malikul Quddus orang sebut, oh kita tahu, oh maksud Allah Ta'ala yang maha suci, maha berkatnya, yang
Begitu juga Qudus bermaksud disucikan. Maksud tuqaddisuhu al-qulub al-khalq wa alsinatuhum min al-bashar wal malaikah wa ghairuh. Maksud Tuhan itu bukan saja dia tu suci, bersih dari segala keaiban, lidah makhluk juga mensucikan dia. Ada dua. Satu orang baik tapi orang tak kata dia baik. Dia tu sendiri memang baik tapi orang duk kata dia jahat. Taklah mengubah kata dia tu baik. Tapi ada orang baik dan orang memang kata dia baik. Allah Ta'ala tu Qudus, bermaksud dia tu suci daripada kecacatan. Kemudian lidah makhluk pula mensucikan, menyatakan Allah Ta'ala yang maha suci, yang maha yang maha berkat. Dengan itu, wa min atharil Qudus an yakunu awliya'uhu qiddisin kama jaa fil Injil an-Nabi al-Khatim yaftah al-Bakkah bi 10,000 min al-qiddisin. Di antara tanda kesan daripada Al-Qudus nama Allah Ta'ala tu, maka wali-wali Allah ni qiddisin. Qiddis iaitu manusia-manusia yang suci daripada kejahatan, mensucikan Allah Ta'ala, suci daripada benda Tuhan marah, qiddis. Sebab tu dia kata dalam Injil cerita Mekah akan dibuka oleh 10,000 tentera yang qiddisin. Injil cerita sebelum Nabi buka lagi Mekah tu. Kitab Injil cerita ada lembah bernama Bakkah akan dibuka oleh 10,000 tentera. Mereka itu qiddisin. Yani sahabat Nabi memang buka kota Mekah pun 10,000 orang. Mudah-mudahan kita sama-sama menyebut lepas witir Subhana al-Malikul Quddus. Nabi sebut sebanyak 3 kali dengan mengangkat suara baginda dan memanjangkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.